Tengah sedap cruising dekat highway, tiba-tiba motor lost power. Berhentilah kat tepi jalan, motor terus mati. Dah tak boleh start dah. Kita start dengan check spark plug dia dulu. Kita tengok dekat tempat spark plug tu ada basah, leaking minyak hitam. Bila buka plug pun basah. Kita teruskan kerja dengan angkat head block. Head dia so far kita tengok tak teruk, tak ada obvious kerosakan pun. Okey, tak apa, kita angkat blok pula. Waktu nak angkat blok ni ada keras sikit lah, ada kasar. Bila tengok rupanya blok dia cala guys. By the way, ini bukan cala sikit-sikit Ini memang cala makan dalam punya. Memang dah tak boleh selamatkan dah. Piston dia belah atas memang cala teruk lah. Tengok piston ring dia pun jam dah. Memang dah tak keluar dah. Memang kuncup terus. Belah bawah nampak macam okey. Kita pun info lah kepada pelanggan, hantar video semua. Owner dah okey, dah jelas, dia proceed untuk kita turun engine overhaul. Engine pun dah lerai, tapi aku tak tunjuk lah barang-barang dalam engine. Aku nak tunjuk kat korang apa jadi terhadap dia punya rod dia. Okey, sekarang crankshaft pun dah keluar. Kita nak kena buka piston daripada rod dulu. Disebabkan piston pin tu dah jam lekat, kita kena potong pakai grinder lah. Potong atas bawah, hati-hati. Jom kita dengar bunyi rod dia macam mana. Korang jangan terkejut pula. So, inilah dia bunyi rod yang menyebabkan blok dia jam guys. Blok pun dah nampak cala, rod pun goyang. Jom kita check barang-barang lain. Pertama kita nampak clutch boss dan juga clutch pressure dia dah makan. Dah tak rata lah. Clutch housing dia pula goyang seperti biasalah penyakit Yamaha. Clutch plate pula memang dah terang-terang terbakar. Oil pump pula bila kita pusing-pusing memang terasa lah kat tangan tu, rasa keras. Oil pump macam tu memang dah jangan pakai lah. Tapak bearing crank pun ikut makan juga. Timing chain pun kejung juga guys. Ini selalu gara-gara minyak hitam ni. Okey, tak apa, kita sambung check bahagian head dia pula. Takut bahagian VVA dia banyak makan. Rocker arm nampak macam okey. Kita buka crankshaft. Crankshaft nampak macam cantik lagi lah. Alhamdulillah memang tak makan. Owner ni memang bernasib baik. Kita check pula rocker arm VVA. Alhamdulillah tak ada benda yang makan. Rocker arm okey, bearing rocker arm okey, valve pun okey, spring pun okey. Jangan lupa juga check kepada bearing camshaft. Korang tengok sendiri keadaan skru tepet dia, nampak okey. Bontot valve pun keempat-empat batang masih dalam keadaan okey. Tak ada makan, tak ada lekat. Kesimpulan dia, janganlah korang abaikan minyak hitam korang. Yang pertama, janganlah lajak. Yang kedua, dah sampai masa kena top set, korang tolonglah top set. Masalah ni takkan berlaku kalau korang top set awal.